Aiskrim. Okay, ini aku nak try Bonsha Bonshi. Bonsha Bonshi ni lama sebenarnya aku nak try. Ini Bonshi. Bonsha dah habis dah sebab sedap sangat aku makan kan. Bonsha tu memang betul-betul sedap. Macam cone crush macam tu lah. Dia rangup. Ini Bonshi ya. Aku ada Bonshi strawberry dengan coklat. Jom kita try sekarang. Try strawberry tu. Bismillah. Wait, macam ni rupa dia comel. Jadi aku cakap, yang Bonshi ni, Bonshi strawberry ni adalah manis sangat. Dia rasa tepung tu memang betul-betul sedap lah. Dia tahan lah. Kalau orang tekak aku rasa okey je. Manis tu tak adalah terlalu sangat. Just nice je. Dia betul-betul lah. Sedap lah. Macam cair kat mulut tau bila korang makan ni Bonshi ni. Memang sedap. Kalau korang pernah makan dessert, rasa macam apa tau? Macam macaron. Dia tepung manis macam tu lah. Tak terlalu manis sangat. Memang sedap sebenarnya. Kita try coklat pula. Oh, ni coklat ni. Nampak ni macam salut dengan coklat. Macam Milo macam tu. Dia okey lah kan. Aku akan bagi tahu last video Bonshi apa yang paling sedap. Ni Betul-betul pekat lah coklat dia. Dia tekak aku ni biasa sangat. Satu dia membuatkan korang cepat muak tau dengan coklat ni. Bagi aku lah kan. Tadi aku beli RM50. Aku dapat 7 tau. 7 perisa. Yang lain dah habis lah sebab sedap. Dia punya rasa ni memang boleh repeat lagi lah yang ni. Yang ni kalau makan lah yang movie, lagi-lagi World Cup ni lagi betul-betul sedap ni. Betul-betul enjoy lah makan benda ni. Bagi aku dua-dua ni sedap. Tapi yang paling sedap Bonshi keladi. Sebab Bonshi keladi aku tak review sebab dah habis. Apa-apa pun memang sedap.